So betul ke kalau kita labur dalam startup, majoriti memang akan gagal? Menarik lah, soalan tu memang banyak juga saya dapat, dan untuk saya jawapannya betul. Sebab sebenarnya itu bukan pandangan peribadi, itu memang rule of thumb dalam dunia venture capital. Kalau kita tanya mana-mana pelabur startup dari Silicon Valley sampai ke Asia Tenggara, semua akan cakap benda yang sama. Daripada 10 syarikat yang kita labur, 1/3 akan gagal. Dan habis duit, tutup operasi atau tim akan pecah. So, memang keras lah. Tapi itu memang normal. Lepas tu ada lagi 1/3 yang kita panggil zombie startup. Hidup, mati tapi segan tak mahu. Hidup tapi tak berkembang. Revenue ada tapi stuck. Nak exit pun susah, kan? Forbes dan Harvard Business Review pernah bahas benda ni. Syarikat yang too alive to die, but too weak to scale. Kau mungkin pernah nampak syarikat jenis ni kat Malaysia. So, yang tinggal 1/3 terakhir. Inilah yang pelabur cari sebenarnya, the winners. Macam Grab, Kasem, Fave, yang berjaya grow gila-gila dan bagi pulangan yang luar biasa. So, kenapa pelabur berani masuk juga walaupun tahu risiko tu, kan? Sebab pelaburan startup ni dia ikut konsep power law of returns. Satu syarikat yang berjaya mungkin boleh cover semua kerugian daripada yang gagal. Peter Thiel ada sebut dalam buku Zero to One, one winning investment pays for all the others. Venture capital macam Andreessen Horowitz pun tunjukkan data, hanya 10% startup dalam portfolio mereka ni menghasilkan hampir semua keuntungan. Dan sebab tu pelabur ni bukan cari perfect company sebenarnya, dia cari company yang ada potensial besar untuk jadi the winner. So, kalau kita tengok sejarah pun, syarikat besar hari ini kan macam Instagram, YouTube, semua bermula bukan dengan model yang sempurna. Instagram dulu apps check-in lokasi je, nama dia Burp. YouTube dulu pun nak jadi dating site, tapi pelabur nampak potensi jangka panjang. So, bila founder datang pitch, pelabur bukan tanya perfect tak syarikat ni sekarang, tapi diorang tanya boleh tak syarikat ni meletup dalam masa 5 tahun akan datang. So, kalau kita tengah plan nak cari pelabur kan, ingat, tunjukkan bukti yang syarikat kita ni boleh jadi antara top 1/3 lah, top 1/3 yang meletup. Bukan nak kena sempurna, tapi kena convincing, nak meyakinkan tu. Sebab pelabur ni bukan takut gagal, dia cuma tak nak miss the next unicorn lah.